Kenapa ramai orang tak sedar pun mereka ni sakit keuangan? Kalau saya tanya, awak ada masalah keuangan, majoriti orang akan cakap, tak ada, okey je. Tapi hakikatnya, simpanan kosong. Emergency fund tak ada. Hidup tunggu gaji bulan depan. Masalahnya bukan tak cukup duit. Masalahnya dah terlalu biasa hidup tanpa simpanan sampai rasa benda tu normal. Duit kopi RM7, biasa. Grab food RM25, biasa. Ansuran phone masih berjalan. Upgrade kereta bila gaji naik, terus je ambil. Tapi bila nak simpan, nanti dululah Aisyah tunggu duit lebih lah. Hakikatnya bukan gaji yang rosakkan keuangan, tapi tabiat anda sendiri yang bocorkan duit setiap hari. Dan benda paling bahaya, bila semua orang sekeliling buat benda yang sama, kita rasa hidup kita ni dah normal. Sebab itulah ramai susah nak menyimpan. Bukan sebab malas, tapi sebab tak sedar diri yang simpanan anda sedang bocor. Orang yang betul-betul sedar, dia akan mula simpan dulu walaupun sedikit. Sebab dia faham, kalau tabiat tak berubah, gaji besar mana pun tetap habis. Itulah sebab ramai pilih untuk simpan dalam bentuk emas. Duit yang dah ditukar jadi emas ni, dia akan jadi lebih susah untuk disentuh. Nilai dia dalam bentuk emas ni lebih terjaga dan kita berjaya bina disiplin sebenar perlahan-lahan. Dan untuk mula membina tabiat dan disiplin menyimpan ni, anda tak perlu mula besar-besar terus pun. 1 gram pun dah cukup untuk mula ubah tabiat keuangan. Kalau nak belajar mula simpan emas ikut kemampuan, boleh terus hubungi saya, isi borang dekat bawah ni, ataupun rujuk pin video Aisyah.